Saya tak setuju. Tak setuju betul-betul. Pasal kahwin, saya ada cadangan baru. Cadangan bagaimana? Saya punya anak sudah besar. Saya tak mau dia kahwin di rumah. Saya suka dia kahwin lari. Pasal apa? Murah belanja. Karut. Karut. Awak punya cadangan dan dia punya adat lama ni tak boleh memajukan rumah tangga. Kita akan ketinggalan zaman. Saya ada cadangan baru. Cadangan bagaimana? Saya ada 3 anak perempuan. Sebelum terlambat, perempuan mesti meminang laki-laki. Baru rumah tangga selamat. Bodoh. Berapa awak ada anak perempuan? 3. 3? Hah. Tidur lagi, Mas Tura? Macam mana nak tidur, Umi? Sapura dengan Suhara tu asyik bising, membekak aja. Itulah, Umi pun hairan. Daripada siang sampai ke malam, asyik mengalak saja. Iyalah, Umi. Mereka berdua tu asyik cakap pasal kahwin aja. Benteng agak. Benteng, Jepun! Abah balik. Mas Tura? Ya, Abah. Panggil Suhara sama Sapura. Kata Abah nak jumpa. Ada hal mustahak. Baiklah, Abah. Apa hal tu, Kanda? Ini ada rundingan baik. Rundingan bisnes yang akan menguntungkan kita di belakang hari. Berhentilah. Abah panggil. Abah panggil. Abah panggil. Abah panggil. Anak Abah? Abah? Anak Abah pun dah besar-besar semua. Abah ada cadangan nak bagi kahwin. Kahwin? Ya, kahwin. Kahwin? Abah bila kahwin tu? Sabar. Kalau ia pun sabarlah. Kami dah tak boleh sabar lagi, Bah. Dah 2-3 bulan kami asyik cakap pasal kahwin aja. Bila, Bah? Bagus, setuju, sabar. Kau dah setuju. Kau pun dah setuju. Bagus, suka. Abah suka. Yang kau macam mana, Mas Dora? Saya tak setujulah, Bah. Memang kau degil. Dalam rumah ni kau selalu membantah cakap aku. Aku suka, kau tak suka. Aku suka, kau tak suka. Aku ni nak bagi kau kahwin dan buat kau senang, tahu tak? Biarlah, kalau dia tak suka, jangan dipaksa. Awak mana tahu? Awak pun kau tak kahwin dengan lelaki kaya macam saya, tak pakai subang belian. Tahu tak? Aku bagi kau kahwin supaya kau senang. Jodoh kebahagiaan rumah tangga yang kaya raya tu terletak di tangan bapak, bukan tangan Tuhan. Abah ni selalu sangat cakap takbur. Ini bukan takbur, ini logik. Fact. Baik, kalau kau berdegil juga, tak apa. Aku akan tunjukkan bukti. Jodoh kakak kau akan kucari orang yang kaya, orang yang kaya. Biar dia senang. Kau nak ke buluh, nak mampus, kau punya pasal. Kau tengok, dia pusing belakang, melehok dengan aku. Melawan tu.
Degil. Memang degil dia, Pak. Tak apalah. Kalau Pak ada degil, tak minta. Sabar. Kalau kau nak kahwin sangat, besok bapak carikan laki. Silakan minum, Kanda. Terima kasih. Ya, Anda. Assalamualaikum, ya Anul, boleh dia? Waalaikumsalam, ya Syekh Mas'ud Al-Buaya. Apa khabar? Khabar baik. Lama saya tidak jumpa sama... Sudah selesai. Ya, terima kasih. Ya Habibi, ambil kopi. Ambil kopi lagi untuk kawan. Apa khabar? Khabar baik. Ya. Saya datang ni sebetulnya ada hal yang mustahak. Apa dia? Saya datang ni nak minang anak Cik Ainun. Meminang saya punya anak? Mana saya ada anak perempuan ya Syekh? Saya cuma ada seorang anak laki-laki saja. Anak laki-laki ni lah yang saya nak pinang. Belum pernah orang buat begini. Orang tak pernah buat, saya buat. Cik Ainul tengok. Ya. Berapa banyak orang kahwin yang pakai cara-cara lama tu, semua tak kekal. Ya. Semua perak-peranda. Ya. Sekarang kita nak ubah adat itu. Kita mesti progresif. Oh. Baik. Yang mana anak awak? Muharram. Ya Muharram. Ya Muharram. Ya, Bah. Yang ini? Inilah saya punya anak. Muka pun macam bulan. Cukup lawa. Ya. Strong. Ya. Banyak exercise. Betul. Kalau begini, saya setuju Muharram kahwin dengan anak perempuan saya seorang. Berapa antaranya? Cik Ainul cakap. Sekarang Syekh, perkara ini nampaknya sudah terbalik. Kalau mengikut biasa, laki-laki meminang kepada perempuan, dia punya mas kahwin cuma 44 dinar dan belanja hangusnya 1,000 serba satu. Apabila perkara ini sudah jadi terbalik, terpaksa saya akan mengambil 2 kali ganda. Bermakna, dia punya mas kahwin 88 dinar dan dia punya belanja hangus 2,000 serba 2. Murah? Cukup murah. Saya setuju. Agreed. Ya. Muharram jadi anak menantu saya. Ya. Besok orang-orang saya datang bawa duit. Kahwin cukup bulan. Boleh. Tinggal sana lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ma'adu bilkahat. Waalaikumsalam. Ya Habibi, apa sudah jadi Habibi? Nampak adalah perkara yang semacam ini dunia sudah terbalik. Bukan dunia yang terbalik. Ya. Tok Adinda ni yang bertuah. Betul. Ya Muharram. Ya, Abah. Nak kahwin ya, Abah? Nanti kahwin. Tapi Abah bagi tempoh kepada Muharram 3 bulan saja. 3 bulan saja nak kahwin, Abah? Bukan 3 bulan saja kahwin. Kahwin terus. Tapi 3 bulan punya tempoh Abah bagi. Tarik dia punya harta. Cari ikhtiar. Bolot. Bagi sama Abah. Boleh? Boleh, Abah. Betul? Betul, Abah. Anak Abah. Assalamualaikum ya sahibul kastam. Waalaikumsalam ya Mas'ud Al-Buaya. Lama tak jumpa. Terima kasih. Apa kabar? Yang Bah, tersangkut pula dia. Ada hal mustahak. Apa hajat? Saya datang ni yang sebenarnya mau meminang anak Cik Sahibul. Masya Allah. Kenapa ini ente? Ente tengok anak punya anak 5 tahun. Anak kasih kahwin sama ente punya anak. Nanti anak belayar 5 tahun. Saya datang bukan nak meminang anak perempuan. Anak lelaki. Anak laki-laki? Pesen baru. Kalau dulu lelaki pinang perempuan, sekarang perempuan pinang lelaki. Bagus. Bagus. Mana Cik Sahibul punya anak? Safar. Ya, Bah. Ini Safar. Cantik. Macam bulan. Tapi gerhana. Ini Safar. Sehat walafiat. Banyak makan minyak samin. Bagus.
Sahibul. Kalau macam ini, saya suka dengan Sapar. Allah, mana boleh? Pasal laki-laki sama laki-laki mana boleh kahwin? Bukan saya yang nak kahwin dengan Sapar. Sama siapa? Anak saya yang bungsu, Suhara. Kenapa tidak kasih kahwin sama Mastura? Mastura? Hah! Degil. Durhaka. Banyak objection. Bagus. Nanti anak fakat dengan anak punya anak. Silakan. Cepat sikit. Abah bagi tempoh 3 bulan. Kau bolot dia punya harta, kau bagi sama Abah. Boleh, Mak? Pelan-pelan. Bagus. Anak punya anak bersetuju. Kalau begitu, mas kawin saya kasih 88 dinar. 2,000 serba 2 hangus. Bila mau kahwin? Cukup pula. Nanti. Agaknya tentu tuan-tuan dan perempuan bertanya dan heran dalam hati. Mengapa anak saya Mastora ni saya tak kasih kahwin? Saya kasih kahwin adik dia dulu. Sebab budak ni degil. Membantah cakap orang tua. Sampai hati Abah malukan saya depan orang ramai. Memang apa? Aku dah kata berkali-kali. Kekayaan, kebahagiaan bukan terletak di tangan Tuhan. Betul tak? Betul. Kau dengar? Kebahagiaan rumah tangga terletak di tangan bapa. Betul tak? Betul. Kau dengar tu? Semua orang sokong aku. Cuma kau seorang yang degil. Saya cabar Abah. Saya rela kahwin dengan orang miskin. Saya akan buktikan bahawa Tuhanlah yang menetap segala-galanya, bukan bapa. Boleh. Kalau itu kau punya mau, baik. Tapi kau jangan menyesal. Besok aku carikan kau jodoh. Firi bolehlah. Mari Tuan Kadi. Ana terima nikahnya Mastura binti Masyud Al-Buaya dengan mas kawinnya free. Sah? Alhamdulillah. Mastura, ikut lagi kau. Masya Allah, banyak cantik. Masya Allah, banyak cantiklah. Kalau ente kawin sama Ana, ente tak ada menyesal kah? Nyesal? Ana suka kahwin dengan inti. Suka ke anda? Barakallah. Syurga di wala. Oh, kau cabar aku lagi ya. Baik, Mastura, mulai hari ini kau ikut lagi kau. Aku nak tengok apa yang akan terjadi. Syawal tu terjerit-jerit pula tu. Umi! Ya Umi! Ana Umi. Marilah. Ana ada bawa satu present lah, satu surprise lah untuk ente. Apa itu? Ente tutup mata lah, Umi tutup mata. Ini macam tu. Duduk. Nanti kalau Ana bilang buka, baru buka mata ya. Jangan buka Umi. Baik. Nah, sekarang nanti buka mata lah, Umi. Siapa ini? Inilah anak punya bini lah, Mastura. Anak berkahwin lah. Engkau bawa anak dara orang lagi ya? Nanti kita dapat susah, Syawal. Kita miskin lah. Umi jangan susah hati lah. Nanti dia boleh cerita, Mastura cerita.
Benar, Umi. Apa yang Syawal kata semuanya benar belah. Benar, anda dah cakap bohong lah. Macam mana boleh jadi begini? Saya ni selalu sangat berselisih pendapat dengan abah saya. Selalu lawan dan lawan. Jadi, kakak dan adik saya dikahwinkan dengan orang kaya. Orang kaya. Tapi saya dikahwinkan orang miskin. Orang miskin anak lah, Umi. Anak lah. Agaknya dia sengaja nak padankan muka saya. Itulah Kesian betul. Banyak kesian. Banyak. Syawal! Masya Allah, penghulu. Syawal! Penghulu. Ahlan. Ya, Syawal. Mari. Ini hari baik, Syawal, anda dengar nanti sudah kahwin? Anak sudah kahwin lah, penghulu. Anak kahwin dalam padang pasir lah. Belum pernah orang bikin lah. Ya, mana yang punya istri? Inilah, Mastura. Oh, ya, cantik Syawal. Cantik. Cantik. Anak punya bini. Cantik Syawal, cantik. Mastura. Inilah kita punya penghulu ini kampung. Apa nama kampung ni? Ini kampung nama Pening Lalat. Ya, pening lah. Ada tengok ini penghulu punya muka baik. Pening Lalat. Ya. Pening Lalat. Apa pasal? Sekarang anak datang ini hari, anak mau jemput ente, ente punya istri, Anak punya istri. ente punya umi. Anak punya umi. Ini malam kita ada bikin keramaian dan jamuan yang istimewa. Ini macam kah? Kalau ini macam, tak ada apalah. Ini malam anak tiga orang pergi sana lah. Ya. Tolonglah Dinda. Tolonglah bagi sama kanda Dinda. Tanah! Tolonglah bagi Dinda. Kalau Dinda tak bagi kanda, mesti kanda mati. Tengok badan semua sudah gatal. Dulu Dinda datang sini, Dinda bawa banyak barang-barang. Pakaian, emas, jintan, belian. Semua Kanda bawa pergi jual. Tengok apa dah jadi rumah kita. Tonggang langgang. Tinggal ini pun Kanda nak ambil. Oh, Kanda nak bawa pergi joli ya. Masya Allah, bukan anak angkat pergi joli. Anak angkat tu pergi meniaga. Nanti bila meniaga, orang nak beli macam besar, diamond ke sini. Mana ada besar macam diamond? Ini macam besar. Tolonglah bagi Dinda. Kalau tak ada Kanda, mesti mati. Betul kan begini? Sumpah Kanda angkat pergi meniaga. Tolonglah bagi Dinda. Nah, ambil. Terima kasih Dinda. Dinda yang Kanda paling sayang sekali. Kanda yang paling sayang sekali Dinda. Allah Dinda, bagilah cincin tu Dinda. Tidak boleh. Bagilah Dinda. Tidak. Kanda ingat tak dulu? Rantai, gelang Dinda, subang belian Dinda, dan pakaian Dinda semuanya Kanda jualkan. Dan rumah kita punya harta pun Kanda jualkan. Tengok rumah ini jadi macam sarang tikus. Dan cincin ini satu pun Kanda ndakkan. Kanda nak jual cincin tu untuk menambahkan modal perniagaan kita. Bohong, Kanda nak pergi joli. Sumpah, wallah. Anak tak bohong. Kalau anak bohong, anak keluar nanti dilanggar unta. Bagilah Dinda. Kalau Dinda tak bagi, perniagaan kita akan mati. Kita akan lebih miskin, Dinda. Bagilah Dinda. Betul kan? Betul. Ambil ni. Meniaga betul-betul. Terima kasih, Dinda. Sebab itulah Kanda sayangkan Dinda. Dinda baik hati. Selalu tolong Kanda. Bye-bye. Tata. Ente pun mari sini dulu lah. Ente dua apa mau bilang semana? Anak orang kaya. Jangan takut. Bilang apa ente mau? Ente mau kawin semana? Bagus. Ente mau kawin semana? Bagus. Sabar. Hai, Muharram. Apa ente dapat? Anak dapat kalung diamond. Apa ente dapat? Anak dapat cincin berlian lah. Bagus. Mari sabar, mari. Mari dulu sabar. Mari sayang, mari. Wah, ente punya Habibi banyak cantik. Mardas. Mardas. Mas Pura, Umi, ini anak bawa roti lah. Kita boleh makan lah. Buat apalah kau beli banyak-banyak ni? Buat habis duit aja Syawal ni tahu. Tak apa lah, Umi. Bukan selalu lah. Ini 1 tahun 1 kali lah. Ini hari anak dapat gaji lah. Umi, pergilah taruh. Kita mau makan lah. Baik, Umi taruh. Mas Pura, ente tengok anak selalu banyak sayang sama ente. Ente sayang sama anak kah? Sayang. Bagus. Anak ada baik kah? Baik. Handsome. Masya Allah. Lawa. Tapi satu je anak tak sanggup. Hafilah tak sanggup. Ente ni terlalu tok-tok. Doktor kah? Anak doktor kah? Bukan doktor. Tok-tok. Oh, itu tak anak tahu itu mesti tok. Itu kan. Bukan mesti tok-tok. Tok-tok tu bilang orang yang selalu cakap pelat. Oh,
Oh, itu macam kau. Ana tahu lah. Ana punya bapa. Sakap. Masya Allah. Lagi gotok lah. Gotok. Tok. Tapi tak ada apa lah, Mas Tura. Nanti lama-lama Ana belajar sama ente. InsyaAllah, Ana punya cakap pun mesti ada tok lah. Tok lah. Umi, sudah siap Umi? Tok. Waram, bini Ana punya barang semua dah habis lah. Ana mai bini mai barang pun semua sudah habis. Habis, macam kita nak buat? Ente balik rumah, jumpa ente mai bapak minta duit. Ana pun mau balik rumah mau minta duit. Kelas ente punya brain. Satu sen Ana tak boleh bagi sama ente. Ente satu anak yang tak boleh harap. Tiga bulan Ana bagi tempoh sama ente. Ana mau ente ambil dia punya harta semua bagi sama Ana. Mana dia? Abah, kita tinggal lain-lain rumah, Abah. Sebab itulah susah. Lain-lain rumah. Kalau Ana jangan kata 3 bulan, dalam 1 bulan habis dia punya harta, Ana boleh ambil. Ana boleh tarik. Bukan macam ente. Bodoh. Abah, tolonglah Abah. Bagi sikit duit, nak makan pun tak ada duit. Betul Kanda. Bagilah dia sikit duit. Nak makan pun dia tak ada duit. Ente diam. Ente jangan campur. Ini perkara. Oh, ente mau makan pun tak ada duit. Baik. Ana boleh bagi wang sama ente.